Rupanya inilah konsep sublet. Okay. So KLS tak benarkan seorang pun masak. Dia orang nak bawa sendiri snack, dia orang bawa lah. Tapi tak payah masak sebab KLS dah sediakan dah. Dari pagi sampai ke malam. So dia orang ni kenyang. So itu adalah maksudnya fully furnished. Okay. So dari 1,400 ni 600 habis untuk makan, minum apa semua. So ada lebihan 800. 800 tu lebihan tu untuk siapa? Dah lah KLS dapat pergi free. Dapat lagi 400 orang. Kawan KLS 400, KLS 400. Okey ke okey? Okey lah kan. Umur 14 tahun dapat RM400 seorang. You rasa wow tak? Rasa wow tak? Berapa banyak wow? So, bila KLS cerita benda ni kepada Tuan Hayat cakap, wow, KLS sendiri tak rasa wow masa tu sebab KLS rasa macam cita-cita KLS tercapai je, kan? Tapi rupa-rupanya inilah konsep sublet, okay? Dan KLS nak you all rasa wow juga. Sebab apa? Sebab kita nak gunakan konsep ni dalam kita punya room rental.